Orang yang sudah pencen, mana yang lebih baik? Duit pencen itu pakai untuk berbelanja sahaja atau agih sebahagian untuk buat pelaburan? Baik, perkara pertama semua pesara perlu buat, elakkan melabur dalam saham atau unit trust yang merupakan pelaburan yang berisiko tinggi. Kerana pelaburan jenis ini perlukan ilmu yang cukup. Risiko kehilangan semua simpanan persaraan anda terlalu tinggi jika tiada ilmu yang betul. Dan jika anda hilang semuanya, pulang untuk mengumpul semula simpanan sudah tidak sama lagi. Tidak dinafikan simpanan ASB, tabung haji dan KWSP memberikan dividen sekitar 4 hingga 6% setiap tahun. Tetapi, nilai simpanan anda adalah dalam bentuk ringgit yang kita tahu jatuh nilai setiap tahun kerana ia bersandarkan ekonomi dan juga kestabilan kerajaan. Berbeza dengan emas, ia adalah logam ciptaan Tuhan yang tidak boleh dicipta semula. Nilainya tidak akan jatuh menjadi kosong kerana nilainya hanya pada ketulinan dan berat sahaja. Sebab itu, emas adalah insurans kekayaan kerana ia melindungi simpanan anda dari jatuh nilai. Dan seperti yang kita tahu, apabila nilai duit jatuh, harga emas akan melonjak naik. Dengan itu, emas juga dapat mengekalkan kuasa membeli. Kesimpulannya, untuk pesara, pastikan anda selamatkan duit simpanan persaraan dari sebarang pelaburan. Selamatkan nilai simpanan anda dari jatuh nilai dan pastikan rancang penggunaan simpanan persaraan supaya tidak habis digunakan. Bagi yang berminat untuk mengalihkan sebahagian simpanan persaraan anda ke dalam bentuk emas fizikal, anda boleh klik link di bio saya, daftar akaun secara percuma atau hubungi saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaik.